Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan kali pertama saya review Potensi Atom 2. Sebelum ni saya dah pernah review. Cuma disebabkan mereka ada upgrade hardware dan juga firmware untuk drone ni, saya rasa berbaloi untuk saya kongsikan dengan anda. Bagi saya lah, ini adalah drone bajet 1000 plus sikit je. Tapi kualiti yang dia deliver kepada kita sangat-sangat mantap. Saiz dia kecil, berat bawah dari 249 gram, tapi dia boleh terbang tinggi, terbang jauh, dia stable, even ada angin yang sangat kuat. Saya dah terbangkan dia dekat tepi pantai, and yang paling penting sebenarnya adalah kualiti video yang dia mampu offer kepada kita. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Sebelum saya tunjuk apakah hardware yang mereka upgrade dekat Potensi Atom 2 ni, jom kita buat quick revision apa yang best tentang drone ni sendiri. Basically, kelebihan utama Potensi Atom 2 ni adalah dari segi saiz lah. Dia kecil, senang untuk kita bawa ke mana-mana, dan berat dia bawah 249 gram. Dekat sesetengah kawasan, sesetengah tempat, sesetengah negara, kita tak perlu untuk apply license. Cuma anda kena tahu yang banyak dah tempat yang sangat-sangat restrict. Dia macam tak benarkan untuk kita fly drone walaupun kita dah apply license. So drone ni anda boleh tengok di bahagian hadapan dia ada satu biji sensor. Lepas tu dia punya kamera dengan sekali gimbal. That's why walaupun drone ni dia dah bergegar gila, tapi footage yang kita dapat tu masih lagi stable. Di bahagian bawah ni ada dua biji sensor. Jadi dia hanya ada dua sensor, satu di bahagian hadapan dan satu lagi di bahagian bawah. Untuk obstacle di bahagian hadapan memang dia dapat elak, dia dapat stop, tapi kalau ada obstacle di belah kiri ke kanan ke, yang tu naya babe, naya. Lepas tu dia punya bateri dekat belakang ni senang saja untuk kita cabut, dan dia ada slot untuk kita masukkan micro SD card. Untuk kamera dia dah pakai sensor dari Sony. That's why anda boleh expect yang dia punya kualiti video tu mantap. Alright, ini tentang drone. Seterusnya saya nak tunjuk hardware yang mereka upgrade, iaitu dia punya remote controller. Kalau sebelum ni dia pun dah datang dengan remote controller, tapi anda kena pakai smartphone anda sebagai screen untuk drone ni. Jadi inilah dia Potensi PDD1 remote controller. Dia datang dengan full HD screen 5.5 inci. Display dia cantik dan terang. Kalau nak guna di bawah terik cahaya matahari pun tak ada masalah. Dari segi button-button sama sahaja dengan dia punya controller asal. Bentuk dia pun ergonomik. Bila kita pegang, kita punya jari tengah ni memang akan landing cantik je dekat sini. Selesa untuk kita guna dalam satu jangka masa yang lama. Bateri untuk controller ni tahan sampai 3 jam. Walaupun satu bateri drone hanya tahan 32 minit sahaja. Di bahagian atas anda boleh nampak ada custom button 1, custom button 2. Dia punya antena 2 macam ni. Lepas tu ada wheel untuk kita adjust zoom dan juga untuk kita adjust sudut kamera kita. Di bahagian belakang ada ruang untuk udara panas keluar, dan ini adalah tempat untuk kita simpan dia punya analog stick. Di bahagian bawah ni ada dua lubang untuk kita mount anything. Mungkin kita nak tambah benda-benda lain, jadi kita boleh tambah dekat sini. Ada satu slot micro SD card dan ada satu port USB untuk charge dia. So dia punya interface tu sebiji sama dengan apa yang kita nampak dekat kita punya smartphone bila kita install Potensi Eve, kalau tak silap saya, apps dekat phone dia. Jadi inilah interface yang kita akan dapat. Cara guna dia pun sebiji sama. Kalau kita nak track satu-satu benda, kita boleh je tekan dekat sini. Kita boleh touch dan kita boleh highlight. Sebiji sama. Saya ada bagi anak lelaki dan anak perempuan saya guna. Mereka memang enjoy. And kenapa kena beli remote controller ni? Bagi saya lah, ada kadang-kadang bila saya fly drone ni, ada WhatsApp masuk ke, ketika tu drone mengganggu lah. Kalau kita tengah terbang tinggi-tinggi, tiba-tiba ada call masuk ke, that time dia jadi macam tak shock sangat. Tapi bila dia dah datang dengan remote controller berasingan macam ni, kita still boleh jawab call, kita still boleh WhatsApp sambil-sambil tengah fly drone tanpa perlu fikir benda-benda lain. Okey, ini hardware yang mereka upgrade. Nak beli ke tak nak beli, itu option yang kedua. Anda boleh je beli yang biasa dengan harga RM1,399 tak silap saya. Lepas tu tambah dengan dia punya remote control ni, ataupun anda nak tambah dengan combo wombo yang lain. Okey, now saya nak tunjuk kepada anda
anda capability dan juga kualiti yang mampu dihasilkan oleh drone ni. Dia punya video memang cantik, terang. Kita mampu record video 4K, kalau gambar tu 8K dengan 48 megapiksel. Kita boleh main dengan dia punya setting, kita boleh set ISO secara manual, dia punya shutter speed, dia punya color temperature. Jadi kalau anda nak buat video sinematik, kalau anda pandai main dengan benda-benda ni, memang terbaik lah. Video dia memang tak ada gegar-gegar. Ini antara kelebihan dia lah. Walaupun body dia ringan, bawah dari 249 gram, tapi video yang dia ambil kepada kita tu static. Nice gila. Katakan kita fly dekat tepi pantai ataupun tiba-tiba ribut angin yang gila-gila kuat. Bukan angin yang kita kata kuat, kencang biasa, tapi ni yang betul-betul kuat. Dia akan bagi warning kepada kita yang sila kembalikan drone ni disebabkan angin terlalu kuat lah. Katakan drone ni hilang. Hilang kawalan kan? Hilang kawalan tapi dia masih lagi boleh terbang. So dia akan kembali kepada home point. Dia akan kembali ke titik asal dia naik dengan sendiri. Ada dua cara untuk dia kembali ke rumah dia. Yang pertama secara menegak, dia akan datang straight dulu dan bila sampai atas titik home point tu dia akan turun lah. Ada satu cara lagi, descending. Descending ni bagus sebab sambil dia balik tu dia akan menurun, which is mengurangkan lagi jarak dia perlu terbang. Tapi dalam masa sama dia bahaya. Katakan masa dia menurun tu ada bangunan tak ada masalah sebab dia ada obstacle sensor. Tapi kalau ada pokok, which is pokok ni memang susah lah untuk drone detect kan. Dia ada ranting yang halus dan sebagainya. Kalau ada pokok, nanti dia sangkut dekat situ lah. Tentang bateri drone ni, kalau tengok website, dia claim yang bateri dia mampu tahan sampai 32 minit. But based on penggunaan saya sendiri, hampir 6 bulan, dia punya bateri ni boleh terbang plus minus 20 lah, perbezaan sebanyak 10 minit. So kalau anda nak fly lama-lama kan, saya sangat-sangat recommend untuk anda beli yang combo-wombo. Dia datang sekali dengan 2 extra bateri, total akan jadi 3 bateri. And dia punya case tu sebenarnya kita boleh jadikan dia sebagai power bank 2 in 1 guys. Okay, tentang dia punya extra feature, dia dah datang dengan AI quick shot. Anda boleh guna untuk rocket shot, anda boleh guna untuk boomerang, ada cycling, even ada dolly effect. Dolly zoom tu kita boleh buat dengan drone ni seperti yang saya tunjuk kepada anda. And ada juga tracking. Kita boleh highlight subjek kita yang sedang bergerak tu, dia akan follow. Cuma anda kena pastikan yang sudut dia berada pada sudut yang betul sebab ialah keterbatasan dari segi sensor itu sendiri. Tapi dia boleh buat ke tak? Yes, dia boleh buat seperti yang saya tunjuk kepada anda ni. Kalau pergerakan benda yang anda nak track tu laju, anda kena tukar dia punya mode kepada sport mode. Tapi anda kena tahu, once anda tukar kepada sport mode, of course dia punya bateri tu akan drain dengan lebih cepat. Alright, antara benda yang mereka upgrade dekat firmware baru ni, dia ada cinema roll, something like that, yang mana dia mampu bagi efek seperti yang anda dapat tengok sekarang. Gila cantik lah. Dulu untuk dapatkan efek macam ni kan, kita kena pakai FPV drone, first person view punya drone. Untuk drone cinema ataupun video macam potensi Atom 2 ni memang tak dapat lah. Tapi sekarang mereka dah upgrade firmware, kita dah boleh guna feature yang dulu agak mustahil tapi sekarang dah boleh buat. Cara guna pun simple. Tapi anda kena hati-hati, kena tengok berapakah jarak yang dia akan bergerak ke depan supaya tak terlanggar lah. Dia ada obstacle sensor tapi saya tak berani juga. Okey, sebagai penutup, seriously kalau anda sedang cari satu drone untuk video, tak kisahlah untuk hobi ke ataupun untuk projek-projek, ini antara yang saya recommend lah. Harga dia RM1,399 Malaysia. Masih dalam range kita kata kebanyakan pengguna drone. Dia mampu record video 4K, saiz dia kecil, stable, boleh lawan angin, tak ada masalah. Lepas tu kalau anda nak mudah, anda boleh guna feature-feature tambahan yang dia bagi kepada kita macam quick shot tadi. Lepas tu lagi dia ada dedicated remote controller. Yang ni sebagai option lah. Actually ketika video ni di-record, saya tak tahu harga jualan untuk potensi PTD1 controller ni. Tapi kalau ketika video ni dipublish dah ada, nanti saya letak link dalam ruangan description box below. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berboh. Jumpa lagi.